Assalamualaikum sahabat. Okey, jadi rambut mata kita siap dah. Untuk pakai udai hidup, saya kena pakai dua mata gini lah. Dua mata. Satu kat tanduk dia, satu dekat ekor dia. Begitu. Panjang rambut mata ni lebih kurang satu depol. Kalau nak panjang lagi rambut mata, body pun kena panjang lah. Kena lagi panjang. Untuk udai hidup mata dua. Kalau macam nak pakai ruak jangkau, udai kopek gitu ke, upah mati, boleh pakai satu mata gini. Mata kain itu atas awak lah. Sedap mana. Nanti mata kain takut sini. Andai katalah awak tak nak pakai pelapung, awak tak rasa pakai pelapung ni, boleh tarik stopper dia. Letak kat hujung ni. Dia tak terapun tu. Sebab ada batu sini biar dia duduk situ lah. Kalau awak tak rasa pakai pelapung lah. Kalau awak nak pakai pelapung, tarik. Duduk sana. Okey.